Hello, what's up guys? Blah blah blah. Kita akan masuk ke sini ke GT3 atau Grab atau GT3. Kita main GT3. Oke guys, kita berada di sini. Oh, udah mula. Oh! Wow. Oke. Dari sini. Kita masuk ke sini nih. Kita pusing. Lama kita dilanggar. Apa ini? Mainlah betul-betul. Break situ, aduh. Saya nak nombor 1 pun tak. Tapi kita tak akan mengalah. Kita akan potong lagi. Ya, tolong. Ya, cepat. Jangan awak tutup jalan saya. Saya nak potong awak. Akhirnya Eva Legend dengar komen saya, iaitu letak track baru. Janganlah drift, barang. Okey, kereta tu tak habis-habis drift. Saya akan teruskan. Belum habis lagi lah bro. Teruskan. Jangan break. Jangan berhenti. Teruskan. Ten. Teruskan. Hai ya guys, saya dah dah. Menggunakan suara ini sangat paling pun tak sampai 100. Paling pun 100 setengah 100 lebih. Jangan situ. Tak apa, silap saya. First place is apa semua ni? Kerak Buncit Official akan nombor 1. Saya berfikir nak tukar nama Kerak Buncit, tapi saya rasa macam tak ada rasa. Tapi saya rasa lebih bagus macam ni je lah nama. Ni sebab nama Kerak Buncit dia dah bagi satu identiti kepada saya. Jadi cepatlah. Mana semua orang ni? Why? Where are you guys? Why are you ramming to me? Play well, guys. Come on. Dude, hell. Now I'm number 1, guys. You guys are loser. Okay, I don't want to do that. I felt bad. Okay, guys, let's go. Bahawa yang saya rakam ini, saya main tanpa dengar bunyi kereta ini. Kenapa saya tak nak dengar bunyi kereta? Sebab bila saya dengar bunyi kereta, bukan saja saya dengar bunyi dia, tapi ia juga mengganggu saya. Sebab bila saya nak pusing corner, saya masih dengar dia punya engine tu masih tinggi sangat. So saya perlu pelan-pelan sikit. So tanpa bunyi, saya boleh fokus pada jalan dan tengok apakah saya wide ataupun tak. Jadi macam ni, tengok ya, tengok. Saya tahu adjust dia. Saya tahu kawal throttle dan brake. Dan bila saya dengar suara, saya tak boleh fokus pada satu ni saja. Saya kena fokus pada dengar bunyi dia dan apa semua tu. Bila saya dengar engine tu seperti dia masih tinggi sangat. So dia contohlah macam guna kereta sebenar, ada guna gear punya. Saya nak berhenti brake di corner. Saya terpaksa turun gear. Kalau saya terus turun sampai habis, dia akan meletup. Tapi dia tak sama macam tu lah. Ya, ada contoh saja. Kita menang dah akhirnya. Oh my god. Wow. Macam mana saya boleh elak ni? Wow. Saya langgar tu. Tapi apa-apa guys. Itu saja untuk video hari ini. Jangan lupa like, comment dan subscribe.